Hello guys, welcome back to my channel. Good morning everyone. So pagi ni kita nak pergi market. Begong kan sebab tak buka kipas sejuk. Sekejap. Turunlah. So pagi ni kita nak pergi market beli ikan, ayam, udang, whatsoever. Kau tengok anak aku, dia pandai naik atas meja tapi dia tak pandai turun. Geramlah. Turun. So kita nak pergi ni lah market pagi. Pasar pagi. Kalau orang tak panggil market. Market ke pasar pagi sama je lah. Beli order barang-barang. Barang kering kita tak beli lagi. Memang aku nak beli barang basah dulu. Kalau dah beli barang basah baru tahu kita nak masak apa. Betul ke tidur kan? Aku sekarang ni buat kerja kat atas meja makan. Sebab ruang tak ada. Letak meja study kat luar ni. Kau tengok lah ni. Tunjuk. Penuh dengan barang-barang saya. Oh by the way, aku dah ubah cermin kat depan juga. Cermin. Senang lah OOTD. Macam gitu. Buat. Inilah outfit saya pergi pasar. Selok yang aku beli kat Algini hari tu love sangat-sangat. Aku suka sangat pakai. Dia cargo pants macam ni. So cantik. Super cantik. Lepas tu comfy. Cantik. Selesa dok-dok. Oh. So saya dah boleh OOTD dekat sini. Faham? Cermin ni pun aku nak tukar nanti. Nak beli cermin lain. Kenapa dia dah tak bergerak gimbal aku? Diaper Spec Rose yang baru guys. Dalam ni ada diapers dia apa semua kecil. And aku sumbat juga all my barang-barang. Sebab aku malas nak bawa handbag apa-apa macam tu. Lepas tu kita ada botol air. Kita ada roti. Baba, troli tak ambil? Durian baby. Kita dah sampai market. Kita mai ikut jalan belakang. Sedapnya bau durian. Panas baby. Tak sampai pukul 10 ke dah panas. Saya bawa troli. Aduh panas. Aduh. Comelnya. Di mana dah tu? Opek. Besar sotong. Pilih. Udang 26 sekilo, udang. Kilo 8 tu madu. Tu dah lah habis. Dah. Comel beli ikan ke? Oh, rasa basuh kan ni Comel. Cuba apa dia. Pilih-pilih ikan, pilih-pilih lambu je makan jambu. Asyik takkan pagi. Budak ni mesti nak turun. Bawang. Oi, penuh dah. Ini anak saya ni. Dia sayang selalu. Aduh, anakku. Oh tu yang Halia. Penat sekali kita dah siap beli-beli. Pasar pagi yang aku pergi ni dia tak besar sangat. Dia kecil je. So tak banyak barang yang kita boleh beli. Kalau macam pekan Ahad yang aku selalu pergi hari tu dia besar banyak. And dia ada hari Ahad sahaja. Kalau pekan Ahad dia best lah. Sebab dia besar kan. Lepas tu ada jual macam-macam. Ini kita beli untuk seminggu pun dah cukup dah. Macam tu. Beli ikan je dengan udang je. Sotong semua kita tak beli. Sebab sotong semua ni kalau lambat masak dia berbau.
So kita akan beli seminggu lah. Benda yang kita beli tu fresh lah. Tak adalah rasa lama ke rasa pelik ke kan. Ya. Jangan duk tekan lah Elina oi. Tu suami saya. Suami? Ya. Suami minum Cari air. air. Dah minum dah, nampak tu jomot. Dia kan tegak orang merata. Adik, Rosalina Aira. Oh, aku ada beli tudung kat Arus Comel. Kat Shopee murah je tudung. Tapi belinya dekat sini RM10. Okey lah. Tudung sajalah nak pergi dia pakai tudung. Comel. Gelak jangan gelak. Gelak jangan gelak. Gedik ah. Kekam lah tengok. Ni bukan. Kita dah main makan nasi campur awal dah. Pukul 11 makan nasi campur. Saya pergi balik terus tidur pasal sakit perut. Jadi macam orang tua-tua kita. Kita dah di fasa orang tua-tua ke ya. Pagi-pagi makan nasi. Laki aku ni kuasa masa tu baru dah tua, dah berusia. Dah tua ke ya? Pukul 11 pagi makan nasi campur. Orang tua-tua je makan nasi pagi ni. Malah saya tengah. Tengok tak pergi kat kedai semua orang tua. Saya petang. Oh, asbah. Tak pergi tengah hari mama tak payah masak dah. Esok baru mama masak. Tu dia. Adik tidur tu. Itu saya pergi buat siang. Jom. Tidur petang kita nak pergi tengok rumah. Astaghfirullahalazim. Tu nampak tak? Apa restoran di sawah. Besar. Sedap oh. Oh, mama nak ni. Mana makan asam pedas. Sedap. Aku makan cecaru, ulam, asam pedas. Sedapnya. Lepas tu Ros punya ikan ayam goreng dengan kuah kicap. Tak makan ayam? Dia ni kalau kat luar ni susah makan tau budak ni. Ui. Adik jangan ajak buat macam tu. Mana burung? Tunjuk kat Afra. Adik burung. Burung tu bang. Burung. Kita nak pergi tengok tanah. Sebab hari tu pakcik tu dah main hantar tanah apa semua kan kat tanah kami lah kan. So hari ni kita nak tengok sebab tak sempat nak tengok lagi. Oh betul lah bercakap Pak Su buat pintu sementara kat Kayung. Tu nampak buat kunci pun semua. Oh tu tanah banyak. Wah rindu rumah kami. Rumah tak ada lagi tapi dah rindu dah. Wah jom tengok. Tengoklah anak. Tu pakcik tu dah hantar tanah. Oh, dia hantar tanah sekarang dengan tanah batu. Oh, besi pun dah buat. Ni untuk buat tapak nanti. Oh, ni pun dah siap dah. Ini semua untuk pembuatan tapak rumah saya. Wow. Penatnya noh nak ikat ni lah. Ni benda ni kena kepok satu-satu tau. Lepas tu cantum lagu ni. Siap dah semua. Tu tanah dah tambah lagi 30 hari kan? 30 ke 10? 30 betul lah 30. Ni tiang semua dah hantar dah. Oh my god. It's getting real guys. I'm so nervous. Ui. Tengok dia pokok pisang pun dah boleh naik sendiri dah. Padahal tak tanam pun ni. 30. Kat sini lah apa kata tak lepas. So kena tambung sini lepas tu perata balik. Sebab kat sana memang kat sini dia jadi kosong. Ya. Esok dia perata lah. Hari tu tambuk kat sini cukup. Kat sini tak cukup. Kat sini tak cukup. So kena tambah lori. Tambah lori pula. Tambah ni. Tambah betul tanah. Yang takut pula kat sini. Ni padi. Nanti saya buka pintu terus nampak padi.
Wah, panasnya weh. Takut gamak macam tu. Mana phone? Panasnya. InsyaAllah, insyaAllah. Minggu depan. Afia, Afia tak school? Suami bersiap ikan. Mana ikan? Ni ikan terakhir. Ni ikannya. Beli ikan temenung. Ni bukan ikan temenung. Ni ikan apa lewat tadi? Ikan borek. Aku nak buat laksa. Yang ni. Udah. Ni ikan temenung. Gemuk gempul sedap buat masak asam. Esok saya buat masak asam. Tapi tak cukup barang lah. Esok kita beli grocery ya. Now saya nak tunjuk barang apa yang kita beli tadi. Tak banyak yang kita beli. Sorry ada banyak lalat sebab mak husband basuh ikan. Tak banyak barang yang kita beli sebab dia punya tempat tu kecil. Kita ada beli buah, jambu. Kita nak keluarkan. Keluarkan siap-siap ya. Satu. Ni pun empat ni berapa yang? RM10. RM10. Yang ni RM12. Buah. Apa tu? Delima. Ya Allah. Mantap. Ni barulah sedap. Nak makan. Kalau beli kat pasar raya adalah kecil. Lepas tu tak manis. Ni tak tahulah manis ke tak. Tapi dia nampak menyelerakan lah. Bawang. Oh, cabai. Ni semua kita kena keluarkan. Nak simpan dalam peti ais. Yang ni ada ulam dengan daun kesum. Sebab aku nak buat ikan masak pedas tu. Esok buah delima. Buah apa tu? Dragon fruit rose. Nampak macam manis. Sebab orang cakap kalau dia punya ni jarak-jarak dia manis. Saya tak pastilah. Oh, buah pelam. Ni pun untuk rose. Beli satu je weh. Sebab kalau banyak-banyak nanti habis. Mana dia pelamnya ni? Dia kata pelam apa? Harum manis Kemboja. Katanya. Pisang. Ni semua untuk anak saya. Yang ni. Ubi. Aku ada beli ubi manis kok. Ubi madu. Ubi madu katanya. Kita dah siap asingkan mengikut kategori. Now kita nak simpan je all of this. Yang ni kita kena keringkan dulu baru kita boleh simpan. Tidak nanti dia rosak kalau kita simpan dia basah-basah. Yang ni pun kita kena habiskan esok. Kalau tidak rosak. Inilah ulang raja. Sedap. Yang ni selom. Kan ini selom ayang? Selom kan? Okay. Jom kita simpan. Thumbnail dulu. Mantap. Nak buang yang ni. Ini semua rosak dah. Sebab kita dah lama tak cooking. Sekarang dah kurang cooking. Sebab saya sibuk. Lepas tu lama juga kita tak beli grocery yang betul-betul kan. Bibi. Sebab sibuk. Masing-masing sibuk hari tu ni. Sempat tak beli. Ni pun kena kemas, kau tahu tak? Nampak tak? Dia punya macam mana? Okey lah, nanti saya buat video declutter my peti ais punya barang. Buat video kemas-kemas nanti. Hari tu last aku buat, aku rasa bulan 10. Bulan 11. Kalau tak silap lah. Memang dah lama saya tak cuci betul-betul peti ais saya ni. Tapi dia taklah kotor sangat. Baik kita kena buat macam tu supaya tak ada barang. Tengok. Sayok pun kotor. Tu. Apa tak saya sibuk sampai ke zombie saya tak tengok. Oh ni boleh goreng samosa. Goreng. Ada asam. Semua ni kita kena kemas lah. Saya tak nak buat sekarang. Sekarang nak simpan apa yang patut je. Maybe 2-3 hari nanti kita buat kemas peti ais. Lepas tu restock barang dalam peti ais. Ni okey. Apa nama tu? Carrots. Okey. Kenapa aku ambil yang ni? Loh, dah habis tu air kopi saya. Siapa minum air kopi saya ni?
Habis sampai hati habis si ayat kopi sayang. Tak nak kawan babo dah. Babo minum air kopi sayang sampai habis. Sekarang saya nak kupeh cabai. Ni kita kena buang tangkai baru kita boleh simpan. Oh lah buah pun kita kena kelas sebab ada buah dalam peti ais yang tak boleh makan dah. Suami dah siap siang ikan, kita kena simpan ikan. Bekasnya pun kita kena cari. Sebab dah lama saya tak beli ikan macam banyak-banyak macam ni. Gitu. Sebabnya tak sabar nak masuk esok. Sebab saya rindu masakan rumah. Anak aku kalau kat luar dia tak makan sangat pun. Dia kena makan masakan aku pun kena makan banyak. Itu. Okey, terpawai dulu. Bisinglah kipas. Now aku nak simpan semua sayur-sayur ni. Mana sayur ke? Ni ke dalam bekas. Semua sayur kering aku akan lapik dengan tisu. Masukkan dengan cabai. Untuk serai kita akan letak dalam bekas air. Untuk halia pun sama. Okey? Jom. Okay guys, semua dah siap dah. Alhamdulillah, I'm so tired. Bising kipas. Kita duduk depan sikit. So, esok lusa maybe kita akan pergi beli grocery untuk barang-barang kering. Plus sebab tomato, all the perencah, tepung, spaghetti, benda-benda itu semua tak beli lagi and dah habis. Maybe esok lusa kita akan pergi grocery shopping lah. Nak alhamdulillah semua dah siap, ikan dah semua dah simpan. Lepas ni aku macam nak buat video masak-masak. Tapi tak pasti lagi lah Rasa macam nak buat sebab macam fun juga share-share masak-masak ni kan. Tapi itulah, saya ni ambil resepi orang juga kan. Nak risau pula kadang-kadang ni So, I think sampai sini je kot untuk aku punya video kali ni. I hope you guys enjoy this video. Kalau ada barang apa-apa yang berkaitan, aku akan letak dekat shopping bag kat bawah ni. Okay, thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye-bye. Love you.